Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha pengurusi surau, Cikgu Jumali bin Amir, yang berusaha seluruh jawatan kuasa surau, pegawai-pegawai, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan pihak surau. Dapat kita bersua, bertemu muka, perkenalan sedikit. Dan yang kedua, untuk perkongsian kita pada malam ini sekitar tajuk hijrah. Cuma dalam pertemuan malam ini saya nak bincangkan antaranya yang pertama tentang sedikit fakta untuk kita memahami, kita melihat sedikit latar belakang peristiwa hijrah itu. Kemudian yang berikutnya ialah kewajipan kita memahami mesej yang disampaikan daripada peristiwa hijrah itu berkaitan dengan akidah yang benar. Kemudian mengenali akidah yang salah. Berkaitan yang pertama, tuan-tuan, hijrah Nabi di Madinah ni, perkataan hijrah tu diambil, perkataan hijrah tu maksudnya pindah, beralih dari Mekah ke Madinah. Itu secara fizikal lah. Batang tubuhnya macam itu lah. Tapi apa kejadian, apa peristiwa yang menjadi sebab utama berlaku hijrah itu? Sekitar tahun ke-9, Nabi di Mekah 10 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 23 tahun. 13 tahun Nabi Mekah, 10 Madinah. Pada tahun ke-9 ketika Nabi di Madinah, ketika Nabi di Mekah, belum hijrah ke Madinah lagi. Tahun ke-9 Nabi di Mekah, berlaku kematian, kewafatan atas bapa saudara Nabi Abu Talib, bapa saudara Nabi. Wafat. Dalam keadaan Nabi sangat sedih sebab bapa saudara Nabi itu wafat dalam keadaan kafir. Nabi sangat mengharapkan Islam, tapi tak Islam. Menandakan akidah dan hidayah ini bukan ikut kehendak kita. Bukan ikut kehendak kita. Macam cikgu lah. Tuan-tuan mungkin pencen cikgu kan, pencen ustaz ke. Kita mengajar dalam kelas tu sama aja. Waktunya sama, tempatnya sama, buku sama, latihan sama. Itulah cikgu aja. Tapi dalam satu kelas tu, ada yang dapat nombor 1, ada yang dapat nombor last. Adakah yang dapat nombor last tu sebab dia duduk kelas yang lain? Tak ada. Kelas itu juga. Jadi dia tak ikut kehendak si penyampai. Berbuih mulut pun tak adalah pula semua pandai. Ada yang pandai, ada yang tak berapa. Jadi yang tak berapa pandai itu, itulah dia tahap. Begitulah juga hidayah, tuan-tuan. Hidayah ni bukan ikut kehendak. Kalau Nabi ikut kehendak dia, memang ada pak saudara Nabi tu yang Nabi hendak sangat masuk Islam.
tapi wafat dalam keadaan kafir. Tak lama, selang 3-4 bulan, wafat pula isteri Nabi, Siti Khadijah. Paling tidak kita dapat lihat ada 2 kumpulan besar di Mekah masa itu. Yang pertama di kalangan orang-orang politik, di kalangan orang-orang berpengaruh, termasuk peniaga-peniaga, orang kaya lah. Mereka sangat segan kepada Abu Talib. Jadi nak usik Nabi, Abu Jahal, Abu Sufyan, ini orang politik. Nak usik Nabi, ada pula Abu Talib. Tak boleh lah, tak boleh buat, tak boleh kacau. Susah lah nak mengacau. Orang yang biasa-biasa ni tak ada pengaruh sangat nak mengacau Nabi ini. Orang-orang utama ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala wafatkan Abu Talib. Tak ada siapa lagi yang hendak disegani. Tak ada halangan. Maksudnya, mana-mana pihak yang memang memusuhi Nabi, memang dia boleh darat je. Sebab tak ada siapa lagi nak disegan. 3-4 bulan selepas itu, wafat Sayyidatina Khadijah. Orang perempuan Mekah ni rata-ratanya terhutang budi dengan Siti Khadijah. Dia orang kaya, bangsawan. Tak ada seorang pun perempuan Mekah yang tak kenal Siti Khadijah. Tapi orang perempuan pun ramai yang memusuhi Nabi, termasuk Hindun sebelum Islamnya. Tapi mereka nak usik Nabi, nak kutuk macam-macam, segan ke Khadijah. Tiba-tiba Khadijah wafat. Tak ada lagi yang diseganinya. Kalau begitu, di sebelah lelaki, daripada setinggi-tinggi martabat sehingga ke bawah, tak ada siapa disegan lagi. Kalau nak ngusik, nak ngutuk Nabi, tak ada segan. Perempuan pun sama. Menyebabkan dakwah Nabi tak boleh pergi, jam. Dengan sebab wafat 2 tokoh utama ini. Abu Talib walaupun dia kafir, tapi dia sangat kuat mempertahankan Nabi. Orang segan ke dia? Orang perempuan, Siti Khadijah ada, tak boleh buat apa. Tiba-tiba wafat dua-dua. Oh, senang sangat pengacau-pengacau perang Nabi ni. Jadi dakwah Nabi tak boleh pergi. Tak ada yang masuk Islam selepas itu, selepas kewafatan Abu Talib dan juga Siti Khadijah. Lalu Nabi cuba melihat sasaran dakwah baru. Nabi pergi ke Taif. Kalau kita pergi ke Mekah ataupun umrah ni kan, akan dibawa ke perkampungan Taif. Nabi pergi ke situ. Kenapa? Kerana di Taif itu ramai keluarga Nabi. Bukan sesaja menolong lengan kangkung pergi, bukan. Ada keluarga Nabi. Sebab itu Nabi melihat ini sasaran baru yang boleh dicuba. Nabi pergi. Pergi-pergi memang disambut. Sebab keluarga Nabi sambut, dijamu. Ketika sambutan meriah itu, tiba-tiba Nabi bangun dan menyampaikan ucapan, "Aku adalah Rasul yang diutus Allah membawa ajaran yang benar, supaya tuan-tuan terima Islam, tinggalkan perbuatan syirik." Terus bangun. Keluarga Nabi ini yang tadinya menyambut, bangun, celaka. Dulu yang terkenal Abu Lahab lah. Kemudian mereka berpakat, macam mana nak buat? Dia berkata kita kena halau, tak boleh kan. Dia mengacau aja, pecah belah masyarakat. Mereka setuju untuk halau Nabi. Kemudian dipakat pula dengan anak-anak muda, belasan tahun. Hampa tunggu dia akan balik, hampa tunggu kiri kanan jalan siap dengan batu. Dia lalu balik. Anak-anak muda yang diupah, kalau macam zaman kita dia upah 50, 100, upah lah. Diupah anak-anak muda. Nabi lalu balik batu. Bayangkan, tak ada siapa yang masuk Islam. Tadi Nabi nak berdakwah di Mekah jam tadi.
dengan wafat dua tokoh. Kemudian sampai sini bukan takat dakwah Nabi sahaja ditolak, dihalau Nabi begitu saja, hanya kerana Nabi menyebut tentang Islam. Habis itu dibaling batu. Nabi pergi terus sampai ke hujung. Nabi berhenti di kebun anak Rabi'ah. Berhenti situ nak meredakan luka Nabi bersama dengan Zaid bin Harisah. Luka. Untuk meredakan keadaan luka tadi ni, penat tadi ni, Nabi berehat. Dua anak Rabi'ah yang punya kebun tu, dia tengok tokek kebun. Tengok. Dia pun sebenarnya tak suka ke Nabi. Benci juga, tapi tengok kesian, tengok daripada jauh. Kesian. Ni Muhammad ni yang aku Nabi. Lepas tu dipanggilnya hamba dia, tukang kebun dia lah, Adas. Dia kata, tengok tak ada berdua kat kebun kita tu. Kita nampak? Petiklah anggur sikit, bagilah ke dia. Kesian ke dia. Adas pun diambilnya pinggan, betul dipetik anggur, bawanya ke kebun, hulur ke Nabi. Dia kata, tuan sila makan, bos saya jemput tuan makan. Nabi pun petik anggur tadi ni, Nabi sebut Bismillah. Terkejut Adas, tergamam dia. Nabi tanya, kenapa kau terkejut? Dia kata, tuan, orang kampung sini makan gitu aja, telan gitu aja. Tak ada dibaca je macam yang tuan baca ni. Lalu Nabi tanya dia, sebab dia terkejut perbuatan Nabi. Nabi tanya dia, sebenarnya kau ni pada mana? Dia kata, aku daripada Ninawa. Oh, Nabi kata situ. Ninawa ni di Iraq. Di Iraq. Nabi kata situ. Situ ada saudaraku. Dahulu ada saudaraku. Namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Dia seorang rasul. Aku juga rasul akhir zaman. Adas bila dengar macam itu, terus dipeluknya Nabi, dicium daripada kepala sampai ke kaki. Masuk Islam Adas. Itu 11 siang. Sampai ke malam Nabi masih lagi meredakan sakit. Bangun tengah malam, semayang. Semayang malam Nabi nyaringkan sikit daripada semayang perlahan. Tapi tak adalah nyaring sangat macam maghrib. Kalau zuhur asar slow kan. Sunat semayang malam ni kita nyaringkan sikit daripada semayang yang perlahan zuhur asar tu. Tapi turunkan sikit daripada semayang yang memang nyaring. Maghrib, isyak, subuh tu nyaring dengan suara orang tak. Jadi kalau untuk maghrib isyak kita baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang semayang malam Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita dengar, dan kalau ada orang 4-5 orang sebelah pun clear dengar. Itu sunat. Nabi membaca dengan bacaan itu di tengah malam. Lalu serombongan jin masa itu pecah 4 grup. Jin pecah 4 grup. Satu grup pergi ke utara, selatan, timur dan barat. Sebab mereka tidak lagi dapat mencuri maklumat di langit. Kalau tidak, dia boleh pasang telinga, sembang malaikat dengar daripada Lauh Mahfuz. Besok siapa mati, contohnya lah. Jadi malaikat sembang, yang mati ni sebulan-sebulan duduk di taman sinilah, taman Sili ni. Jadi jin pun dia tahu, dia curi maklumat. Kalau ada berlaku curi ke apa kan, curi motor, hilang motor kan, lepas tu ada bomo tiup dalam mangkuk kan. Bila bomo tiup dalam mangkuk, dipanggil lah.
Mambang kuning, mambang hijau, mambang segala mambang. Puh! Siapa pencurinya? Dia timbul jin. Jin tu dia akan curi maklumat. Ada yang tengah panggil-panggil mamang-mamang tu, dia bisik. Dengar. Sembang malaikat di Lauh Mahfuz. Motor kawan ni plate-plate sekian-sekian ni hilang, pencurinya sini. Jadi jin tu dia dapat maklumat. Dia beritahu dalam mangkuk tadi tu, ni pencuri ni motor ni letak di sini. Jadi Tok Bomo pun beritahu, tepat dia beritahu. Dapat curi maklumat. Tiba-tiba bila jin nak naik ke langit curi maklumat daripada Lauh Mahfuz, dibaling dengan tahi-tahi bintang oleh para malaikat. Terkejut jin. Sebelum-sebelum ni elok kita curi tak ada apa-apa pun, ni dah tak boleh. Itu yang jadi pecah 4 grup. Pecah 4 grup, pergi nyiasat utara, selatan, timur, barat. Apa jadi sebenarnya yang menyebabkan kita tak boleh lagi curi maklumat? Satu rombongan lalu di hujung Taif itu, lalu berbetulan dengan kebun Nabi bangun berdiri malam tu. Nabi tadi kan baca nyaring sikit berbanding Zuhur Asar tu. Jadi setengah riwayat sebut 12 orang jin masa itu. 12 jin yang lalu situ. Ketuanya Abu Yusuf namanya, kepala rombongan. Jadi bila dia dengar, macam dia dengar orang baca ni, dia pun berhenti. Diam. Dia beritahu grup dia diam. Kita dengar apa benda dia baca. Jin tadi ni dia tunggu sampai Nabi habis sembahyang. Dia dengar bacaan satu-satu, clear dengar. Dah habis Nabi bagi salam, datang menghadap 12 jin. Disebut dalam surah jin dalam Quran berkaitan dengan peristiwa ini. Menghadap Nabi, dia kata, apa yang Tuan baca ni? Sebab kami dengar bunyinya seperti isi yang Nabi baca itu seperti yang pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dahulu. Rupanya jin ni memang veteran, tuan-tuan. Hidup zaman Nabi Musa dulu. Ini bukan junior, senior betul. Dia hidup pada zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi. Dia hidup, bukan macam kita macam-macam. 3 serangkai, cepat mati, kencing manis, lemah jantung, potong-potong sana sini. Dia tak ada. Dia umur panjang-panjang. Dia beritahu Nabi sama. Lalu Nabi sebut, akulah Rasul akhir zaman. Yang aku bawa ini sama seperti Nabi Musa bawa dulu. Lalu 12 jin yang dengar Nabi baca Quran dalam sembahyang tadi, semua masuk Islam. 12 orang jin itu jadi sahabat Nabi. Jadi siang campur malam 13. Siang tadi Adas, tukang kebun tadi. Belah malam 12. Itulah hadiah daripada Allah Ta'ala memberi penawar kepada Nabi. Nabi sangat sedih sebab Mekah orang tolak dakwah Nabi. Pergi ke Taif baling batu. Sampai di kebun 13 orang masuk Islam. Nabi sangat seronok, seorang manusia 12 jin. Lalu Allah Ta'ala puji perbuatan jin itu dalam surah jin. Tuan-tuan boleh baca baliklah. Balik nanti tengok surah jin itu. Selepas kejadian tadi ni, Nabi terus balik ke Mekah. Dalam keadaan, ialah orang Mekah halau Nabi sebenarnya. Ni patah balik ke tempat yang Nabi dihalau. Macam mana hati? Tak tahu nak cakap. Lalu Allah Ta'ala maha mengetahui tentang perasaan Nabi-Nya. Dari situlah kemudiannya Nabi dibawa daripada Mekah pergi ke Palestin, Isra. Kemudian daripada Palestin Nabi diangkat ke langit, Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi diangkat dari bumi bawa ke langit. Macam mana Tuhan nak tunjuk ke Nabi? Wahai Nabi, seolah-olah macam itulah bahasanya. Wahai Nabi, jangan engkau susah hati. Sasaran dakwah bukan Mekah saja. Jom kita berjalan. Pergi naik ke langit, naik tengok bumi berjalan. Pusing. Oh, bukan Mekah saja rupanya. Dari timur hingga ke barat, luasnya alam ini yang boleh menjadi sasaran dakwah. Dan Nabi diperlihatkan kota Madinah pada malam itu.
Dari sinilah macam mana Nabi digerakkan untuk berhijrah ke Madinah. Itu timur hijrah lah. Maknanya Nabi dah diperlihatkan sasaran dakwah ni jangan fikir sini saja. Lama lagi, banyak lagi. Dan salah satu yang paling utama ialah Madinah ini. Sebab itu dipanggil Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Sebab Nabi melihat pada malam itu memang terang benderang. Oh, sini sasaran baru. Dan Nabi kemudiannya berpindah ke Madinah yang kita nak bincang dalam peristiwa hijrah pada malam ini. Itulah latar belakang, tuan-tuan. Maknanya kalau kita melihat di sini, dari sudut latar belakang kejadian hijrah Nabi ini, dia bukan soal lari daripada musuh, takut, bukan. Tetapi di mana sasaran dakwah yang boleh berjalan. Kalau di sini tak boleh jalan, pergi ke lain. Tak apalah, tak nak sudah lah, pergi ke lain. Jadi kemudiannya Nabi diperintahkan Allah Ta'ala berpindah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan sasaran dakwah yang baru. Dan di Madinah itulah Nabi berjaya membina negara Islam. Dengan tertubuhnya negara Islam Madinah, terlaksana syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi kemudian. Tuan-tuan yang dimata Allah sekalian, itu tentang latar belakang. Apa sebenarnya, saya nak pergi kepada bahagian kedua. Apa isi utama hijrah ini? Apa sebenarnya? Tadi kita dah bincang sekali lalu tentang Mekah. Di Mekah tadi ini, masyarakat umumnya kafir. Menyembah berhala, tak kafir lah. Yang Islam, Nabi dan beberapa para sahabat. Oh, tapi halangan macam-macam lah. Musuh. Jadi pertembungan antara betul dan salah di Mekah. Tapi yang betul ini tak dapat ditegakkan. Sebab dimenangi oleh yang batil, yang salah. Oh, tak boleh. Lalu diperintahkan ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ni pada awalnya orang Islam minoriti. Yalah baru datang kan, kafir ramai, banyak lagi kafir. Tapi tak ada halangan seperti Mekah. Tak ada halangan seperti itu. Oh, kafir juga. Tapi tidaklah menentang seperti orang Mekah. Bagi je laluan dakwah. Akhirnya dakwah di Madinah ni makin berkembang. Kalau begitu tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah itu, yang dibawa itu ialah akidah. Tuan-tuan sekarang duduk di Teluk Intan. Nama asal Teluk Intan ni, apa nama asalnya? Teluk Insan. Sebelumnya nama ialah Teluk Mak Intan. Teluk Mak Intan. Awal tahun 1800. Siapa dia Mak Intan ni? Saya orang Megang Serai, Banjar. Berkongsi maklumat dengan orang Teluk Intan. Jadi tuan-tuan, saya tahu, tuan-tuan tahu sejarah ni. Cuma macam mana kita nak relate, macam mana kita nak ngam dengan tajuk kita ni. Teluk Intan ni dibuka oleh orang Islam. Mak Intan dari Mandailing. Dia, kalau tengok sejarahnya lah, dia seorang janda, kaya, rupawan. Saya tak ada melebih-lebihkan tentang sejarah itu, itulah. Kemudian tempat ini disebabkan dia yang membukanya, yang dia yang memajukannya, lalu dinamakan Teluk Mak Intan asalnya. Teluk Mak Intan. Tapi macam panjang pula Teluk Mak Intan, Teluk Mak Intan. Lalu Teluk Intan langsung hilang maknya tu. Teluk Intan. British datang dalam tahun 1988, ditukar nama kepada Teluk Anson sebab
Residen Inggeris Harold Anson tukar namanya tu. Sebab dia nak berusaha memadamkan sejarah Islam. Orang Islam yang buka sini. Dia tukar kepada Tolak Insan, kononnya orang kafir lah yang membuka daerah Tolak Insan ini. Ya, Mujo. Ada Sultan Idris. Sultan Perak lah. Sultan yang berani. Ada satu kejadian tu kan. Dia pun tak berani apa tu. Itu orang Hindu kan. Tak berani. Cuma orang Hindu kata tak boleh kuat. Keras. Sampai berita ni kepada Sultan Idris. Keras mana dia kata? Tak apa nanti aku buat. Dia yang bawa beho. Sultan Idris. Dia lain macam. Dia bawa beho, dia tolak ya. Lepas tu dia bertunggu, kena kacau. Tak ada yang kacau. Tak ada yang berani. Tak tahu lah Ustaz Idris makam lagi tinggi daripada hantu ke. Tak berani dia berkacau. Itu kehebatan Sultan Idris lah yang tukar balik nama Teluk Anson ke Teluk Intan. Yang tadi Teluk Mak Intan tadi. Tahun 1982. Alhamdulillah ada sultan yang macam itu. Dapat. Tapi nak kongsinya tuan-tuan, macam mana pihak kafir ni dia berusaha menenggelamkan sejarah dan nama dia ditenggelam dulu supaya sejarah tenggelam. Tolak Anson. Tenggelamlah Intan lah. Orang Islam. Timbulnya Anson, kafir. Wujud timbul balik. Baru dia ketahui, yang buka ni sebenarnya orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir itu kemudian jajah kan. Itu betul dan salah. Antara berakidah dengan syirik. Untuk mengenali tuan-tuan, kita patah balik tajuk kita. Untuk mengenali macam mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah tadi membawa akidah yang betul. Sebab orang Mekah tak boleh terima. Kita kan biasa mengaji tauhid, ada rububiyah, uluhiyah ya, asma wa sifat. Untuk kita memahami yang ini tuan-tuan, kenapa pentingnya Nabi bawa, Nabi dia arahkan oleh Allah, perintahkan supaya hijrah Mekah ke Madinah ni, untuk kita faham penting rububiyah uluhiyah ni, kita tengok sejarah yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam ni, sebelum ia dijadikan, Allah Ta'ala jadikan dahulu makhluk-makhluk lain. Malaikat ada dah. Jin ada dah masa itu. Langit, bumi, segala binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dah ada. Kemudiannya Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, kalau kita tengok kambing contohnya kan, kita dengan kambing ni mana lagi senior, mana junior? Siapa senior tuan-tuan? Kita dengan kambing. Kambing lagi senior, kita junior. Bukanlah Tuhan jadikan Nabi Adam tadi dalam keadaan tak ada prasarana. Ayam belum jadi, kambing belum jadi, lembu tak jadi lagi, bayam tak jadi, semua tak jadi lagi. Nabi Adam jadi dulu. Dia tak mau macam itu. Allah Ta'ala jadikan semuanya. Melainkan manusia belum jadi. Last kali Nabi Adam. Rupanya kita ni makhluk yang terakhir Tuhan jadikan. Kita dengan burung hantu, mana lagi sini? Dia sini lagi. Kenapa begitu? Kerana Allah Ta'ala menjadikan manusia tadi ni, dia boleh hidup dengan prasarana yang sudah ada. Dah siap. Menariknya peristiwa Nabi Adam ini, mula-mula sekali Nabi Adam dijadikan, kemudian tempat tinggal Nabi Adam tu syurga. Bukanlah Nabi Adam tu
Hidup-hidup duduk Teluk Intan dulu. Tak ada. Tidak duduk di bagian Datuk. Duduk dalam syurga. Apa yang tak ada di syurga? Semua ada. Maknanya, Nabi Adam tadi ni didedahkan, diberi dengan segala kemewahan, segala keperluan. Syurga kan, terdetik je dapat, terdetik dapat. Semua ada. Jadi, tidak heran bila Nabi Adam diturunkan ke dunia kemudiannya, Nabi Adam diperintahkan Allah Ta'ala berusaha untuk dapat balik apa yang ada di syurga. Ada banyaklah yang tak dapat. Tapi kalau dah biasa mewah, biasa senang, kemudian susah, dia tahulah macam mana mikir, macam mana nak dapat balik yang hari tu. Kalau tak dapat semua, dapat sikit jadi ya. Maknanya tak betul lah. Seperti dakwaan. Ada Yahudi, dia kata, Darwin, manusia ni daripada buruk. Kita pun diajar juga hari tu. Tuan ingat tak? Dalam buku hari tu kan, manusia asal daripada buruk. Mawasman katanya. Buruk. Apa tujuan Darwin nak bagi tahu ni? Tujuannya dia nak bagi tahu manusia ni asalnya tak ada akidah, buruk. Tak ada akidah, tak ada agama. Lepas tu berubah sikit-sikit makan lama juta tahun, akhirnya jadi opini. Jadi salah tak kalau ada manusia yang tak berakidah? Tak salah. Sebab asalnya pun menentang bukan akidah. Dia berusaha nak memadamkan asal manusia itu Nabi. Asal manusia itu Islam. Kafir ni kemudian berusaha memadamkan fakta itu. Kalau sungguh sebagaimana didakwa, manusia asal daripada buruk. Kat Teluk Intan ni ada buruk lagi tak? Ada. Sekarang musim durian kan, ada buruk lagi tuan-tuan? Kera ada. Buruk tak ada? Kurang. Lebih kurang lah adik-beradik lah tu. Kera, buruk, monyet pun semua adik-beradik lah. Kata Darwin asal dari situ lah. Kalau masih ada lagi buruk, monyet, masih ada lagi, apa masalah menatang-menatang ni? Kenapa tak jadi-jadi manusia? Sebabnya yang dikatakan berubah sikit demi sedikit, evolusi katanya lah. Sikit lama jadi opini, jadi manusia, evolusi. Kalaulah betul evolusi, betul berubah sikit-sikit kemudian jadi manusia, ini pasal apa? Tak jadi-jadi. Apa masalah? Kenapa terincat? Apa masalah dah? Cuba tangkap seekor dua, pergi bawa ni doktor haiwan. Apa masalah menentang ni? Tak jadi-jadi. Sebab itu dakwaan Darwin tak dapat diterima, termasuk oleh anak muridnya. Sebab buruk, monyet masih kekal sampai sekarang, tak berubah-ubah jadi manusia. Tak boleh diterima perangkat. Tak logik. Sebab itu yang paling logik, sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi kita, manusia ini asalnya daripada Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah. Sebelum Nabi Adam dijadikan, tak ada yang kafir. Tak ada yang kafir. Malaikat diketahui lah, beriman. Jin, semua Islam, tak ada kafir tuan-tuan. Timbul kafir ni bila dijadikan Nabi Adam. Bila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah semua ke Nabi Adam. Semua malaikat pakat sujud kecuali iblis. Macam mana boleh iblis macam itu? Tuhan perintah ke malaikat, tiba-tiba ada iblis itu. Sebenarnya disebut dalam tafsir Al-Bayan, dia kata asalnya bumi ini dihuni oleh jin. Jin macam-macam lah buat karenah, buat hal. Yang curi, rompak, bunuh, macam-macam jenayah dia buat.
Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat buat ras, buat serbu. Malaikat pun pergi serbu. Tergabur lari. Kemudian terkonteng-konteng seekor anak jin. Tak sempat lari jauh. Dapat ditangkap malaikat. Tangkap. Dapat seekor jadi ya. Dapat seekor ni bawa naik ke langit. Malaikat blur dah. Hiduplah anak jin ni dengan malaikat. Membesar dia. Dan perangai pun macam malaikat. Kuat semayang, buat berzikir, semua macam malaikat lah. Tak ada macam geng dulu-dulu, tak ada. Dah jadi macam malaikat. Bila sampai waktu Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, kemudian diperintahkan sujud, Tuhan panggil semua malaikat, termasuk yang seekor ni. Pasal dia dah geng situ. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Tuhan berfirman kepada semua malaikat, termasuk seekor, ada dalam tu. Sujud kamu semua ke Adam. Semua rak pakai sujud. Kecuali seekor. Illa iblis. Dia tak mau sujud. Rupanya bukan, memang asalnya bukan geng itu. Dia geng lain rupanya. Itu saya tak mau. Dia menunjukkan sifat sebenar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan membesar diri sombong. Jadilah dia kafir. Isunya tuan-tuan sini. Iblis ni dia jadi kafir sebab dia tak kenal Tuhan ke? Dia jadi kafir ni dia tak tahu apa-apa tentang Tuhan ke? Tak betul tu tuan-tuan. Iblis ni dia jadi kafir bukan sebab dia jahil. Bukan. Iblis ni syurga neraka ni bulu kaki dia. Bulu kaki dia. Iblis berdialog dengan Tuhan. Tuhan tanya, "Ma mana'aka alla tasjud id amaratu?" Wahai iblis, apa sebab kamu tak mau sujud ke Adam ketika aku suruh sujud ke Adam? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jawab iblis, "Wahai Tuhan, macam mana aku nak sujud ke dia? Aku lebih mulia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik, lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan dia Adam itu daripada tanah." Dialog. Dialog maknanya dia memang biasa bersemuka. Dengan Tuhan dia boleh berdialog. Jadi iblis kafir ni sebab dia tak percaya ke Tuhan ke? Bukan. Dia kafir sebab dia tak percaya syurga neraka ke? Itu bulu kaki dia. Dia kafir sebab dia tak percaya malaikat ke? Dia duduk dalam geng malaikat hari tu. Atas alasan apa kita nak kata dia jahil? Tak ada. Dia bukan jahil. Dia sangat mengenali sifat-sifat Tuhan. Dia pernah berdialog dengan Tuhan. Hidup di celah malaikat. Semua Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad dia jumpa. Sebab dia hidup sebelum Nabi Adam hidup. Dan dia masih hidup selepas Nabi kita wafat. Sampai kiamat. Kiamat nanti baru dia mati. Panjang umur dia. Tapi semua Nabi dia jumpa. Bukan takat Nabi yang kita wajib tahu 25 tu. Ribu Nabi yang kita pun tak tahu dia jumpa. Itu iblis. Dia kafir pasal apa? Itu kan pelik tu. Rupanya kafir bukan sebab jahil. Jadi iblis tadi ni, bila dia tahu tentang Tuhan, dia tahu sifat Tuhan, tahu syurga neraka malaikat semua, dia tahu tu. Mengenali Tuhan itu dipanggil tauhid rububiyah. Orang panggil tauhid rububiyah. Dari sudut teori. Rububiyah maknanya teori lah. Kemudian bila Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sujud semua ke Adam. Semua malaikat orang sujud. Fasajadu. Ikut perintah Tuhan. Illa iblis, kecuali iblis. Ikut perintah Tuhan ini dipanggil tauhid uluhiyah. Itu beza rububiyah uluhiyah.
Kalau dulu tuan-tuan, masa kita sekolah dulu, ustaz mengajar kita apa rububiyah ni? Rububiyah ni, Tuhan jadikan langit, Tuhan jadikan bumi, Tuhan jadikan matahari, bulan, bintang, pokok binatang. Kita percaya Tuhan jadikan itu. Tapi dah kita tua-tua ni tuan-tuan, dah bermisai jenggot ni, tak bolehlah kita cakap macam itu lagi. Rububiyah ni, Tuhan jadikan matahari, bulan, bintang. Tak boleh dah cakap macam tu. Tak laku lah. Command lah. Sebab itu level budak padan. Ustaz mengajar kita dulu, kita pun budak masa itu. Sekarang tak boleh. Rububiyah sekarang apa dia? Level umur kita sekarang. Kalau orang tanya, siapa suruh sembahyang 5 waktu? Siapa suruh sembahyang 5 waktu? Tuhan menyuruh banyak. Percaya Tuhan menyuruh sembahyang itu. Itu rububiyah namanya. Buat ke tak buat? Pelaksanaan. Yang tadi teori. Dari sudut teori, siapa suruh sembahyang? Percaya. Semua orang percaya Tuhan suruh sembahyang. Itu rububiyah. Tak boleh lagi kita, siapa jadikan langit bumi, siapa jadikan matahari. Jangan hobi itu. Itu budak dulu. Budak. Macam kita sekolah dulu-dulu kan. Ini A, B, C. Sekarang dah bumi saya berjanggut tu, takkan nak A, B, C lagi. Tak kena lah. Itu level dulu. Jadi sekarang lain. Maknanya padan-padan dengan kita yang dah bomoh ni tak boleh lagi macam itu. Siapa perintah semayang? Tuhan. Siapa nak kena semayang? Kita. Uluhiyah. Pelaksanaan. Siapa perintah puasa? Semua termasuk yang minum kedai mamak bulan puasa tu. Siapa perintah puasa? Allah Ta'ala. Rububiyah. Puasa ke tak puasa? Pelaksanaan. Itu dipanggil tauhid uluhiyah. Iblis ni, dia tahu tak Allah Ta'ala jadikan dia dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Dia ngaku. Dia kata apa? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, wahai Tuhan, macam mana nak sujud ke dia? Aku lebih mulia daripada dia. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Tuhan, iblis tak ada pula kata, wahai Tuhan, jangan main-main dengan aku. Wahai Tuhan, jangan main-main dengan aku. Aku jadikan engkau. Tak ada macam itu. Iblis tak cakap macam itu. Iblis kata, wahai Tuhan, aku ni lagi mulia daripada dia. Sebab engkau jadikan aku daripada api. Engkau juga jadikan dia, tapi daripada tanah. Dia tak ada pula menyombong sangat sampai, wahai Tuhan, jangan cakap banyak. Engkau pun aku bagi jadi. Tak ada macam itu. Dia kata, engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan dia dari tanah. Cuma dia buat bandingan api dengan tanah tu, api lagi mulia. Tapi di sini kita boleh buktikan, betul ke api mulia pada tanah? Kita ambil 2 biji benih. 2 biji benih sebagai uji kaji. Untuk menentukan dakwaan iblis betul atau salah. 2 biji kacang contohnya. 2 biji je kacang. Sebiji kita baling ke api. Sebiji lagi baling ke tanah. Yang baling ke api jadi apa? Hangus jadi apa? Yang baling ke tanah jadi apa? Jadi hidup, jadi kacang tanah. Iblis kata api lagi mulia daripada tanah. Betul tak? Bila kita buat uji kaji itu. Betul tak? Api lagi mulia daripada tanah. Tak betul rupanya. Menipu iblis. Daripada dulu dia menipu sampai sekarang. Dia kata dia lagi mulia. Tak ada. Terbukti. Api adalah sumber kemusnahan, kehancuran, kebinasaan. Tanah sumber kehidupan, kesuburan. Tak betul dakwaan dia. Tapi dia cari apa alasan yang agaknya boleh diterima lah. Ini alasan dia bagi. Walaupun alasannya itu sekali pandang macam betul, 2 kali pandang tak betul lah. Macam tadi ya.
Jadinya, apa masalah iblis? Masalahnya ialah dia percaya Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia percaya. Sebab dia kata, engkau jadikan aku daripada api. Dia percaya. Tapi dia tak mau patuh perintah Tuhan. Rupanya patuh perintah Tuhan itulah tauhid uluhiyah. Apa istilah mudah dalam masyarakat kita pada uluhiyah itu? Perkataan uluhiyah ini tuan-tuan hanya digunakan dalam konteks akidah tauhid saja. Boleh juga kita sebutkan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah ini ialah fiqh. Sebab fiqh itu pelaksanaan, perbuatan. Macam tadi kan, sujud. Siapa suruh sujud? Itu rububiyah. Nak sujud? Sujud. Kena fiqh. Kena tengok fiqh lah, rukun sujud ada berapa. Apa yang wajib pada sujud, apa yang membatalkan sujud. Itu kena buka kita fiqh. Rupanya pelaksanaan itu fiqh. Jadi yang dimaksud tauhid uluhiyah ialah fiqh itu sendiri. Tapi fiqh saja tak jadi. Dia kena hati yang bersih. Pelaksanaan sekaligus hati yang bersih. Rupanya tasawuf itu pun sebahagian daripada tauhid uluhiyah. Itu yang maksudkan dengan rububiyah uluhiyah tu. Iblis ini masalahnya di mana? Masalah fiqh. Disuruh sujud dia tak mau. Disuruh buat dia tak mau buat. Sebab buat ni kena tengok fiqh lah. Tidak mana kita nak tahu betul tak betul buatnya. Baru ni kita korban kan. Mana tahu korban betul sah tak sah. Kena buat kita fiqh lah. Pelaksanaan. Jadi Tuhan menyuruh. Apa itu kita nak kena buat. Bukan Tuhan yang buat. Kita. So, iblis gagal pada tauhid uluhiyah pelaksanaan. Dia berjaya, maknanya rububiyah dia ada. Bukan iblis ni dia menolak Tuhan Allah Ta'ala tu Tuhan, bukan. Tapi masalahnya, bila terbatal tauhid uluhiyah, pelaksanaan fiqh ni, kalau terbatal tauhid uluhiyah, dengan rububiyah batal sekali lah. Dia bukanlah kalau yang ini masih sah lagi, yang ini jadi 50%. Tak ada begitu. Akidah ni tak mau macam tu. Salah semua lah. Walaupun salah satu. Jadi gagalnya iblis tu di situ rupanya. Kita ni tuan-tuan, bila kita nak bercakap tentang hijrah, kita perasan tak? Sebagai contoh, riba. Siapa mengharamkan riba? Siapa yang mengharamkan riba? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, diharamkan riba. Kita boleh terima tak Allah mengharamkan riba? Boleh terima tak? Boleh tak kita terima? Kalau kita boleh menerima Allah mengharamkan riba, itu bermaksud tauhid rububiyah. Kita setuju tak pelaksanaan pengharaman riba ini? Ada undang-undang dia, ada enactmentnya. Siapa terlibat dengan riba, penjara 10 tahun contohnya. Tapi tak ada undang-undang tu. Setuju tak dibuat undang-undang itu? Pelaksanaan. Oh ya, itu kalau kita buat macam itu, macam mana kita nak majukan ekonomi negara kita? Gagal tauhid uluhiyah. Macam iblis tadi. Dari sudut teori, dia percaya Allah Ta'ala itu Tuhan. Bila Tuhan suruh dia sujud ke Adam, ini lain katanya. Aku lagi sini daripada dia. Mana boleh macam ini? Patut dia kena sujud ke aku. Aku ni daripada api. Dia pertanah. Dia kena sujud ke aku. Bukan aku sujud ke dia. Dia tak setuju pelaksanaan. Dia boleh terima Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi dia tak mau ikut perintah pelaksanaan dia tak mau. Orang kita sekarang bukan masalah pada rububiyah tu. Masalah kita ialah pada uluhiyah tu. Pelaksanaan. Orang tak boleh terima. Sebab itu riba bermaharajalela dalam sistem negara kita ni, puncanya orang tak boleh terima pengharaman itu. Tak boleh laksana. Tak nak laksana.
kes sekarang di jalan raya, pemandu mabuk, dia langgar. Sudahnya dia tak mati, yang kena langgar mati. Siapa mengharamkan arak? Siapa mengharamkan arak? Innamal khamru wal maisir, sampai hujung ayat. Sungguhnya arak, judi, wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasib, berhala, semua perbuatan ini keji. Fajtanibu, tinggal semua. Kita boleh terima tak? Kita percaya ke tidak Allah Ta'ala mengharamkan arak itu? Kita boleh terima tak Allah Ta'ala mengharamkan arak? Boleh terima Allah Ta'ala mengharamkan arak. Lebih itu, kalau kita haramkan arak ini kepada peminum, tak boleh dah. Dia orang kafir, bagilah can dia minum. Dia kafir bukan orang Islam. Oh, tak setuju pula. Pelaksanaan tak setuju. Dia boleh terima Allah Ta'ala mengharamkan arak tadi. Tapi bila nak dilaksanakan, tak boleh lah. Kita kena fikir panjang. Fikir panjang pula. Seolah-olah ketika Allah menurunkan hukum itu, Tuhan tak cukup bijaksana, tak cukup cerdik, seolah-olah. Ini gagal pada tauhid uluhiyah pelaksanaan. Di Mekah tadi ni, Nabi berusaha menanam kepercayaan. Orang kafir Mekah bukan tak percaya pada Allah Ta'ala. Bukan. Siapa nama ayah Nabi? Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Apa maksud bahasa Melayu? Abdullah apa maksud? Hamba Allah. Ayah Nabi tu dilahirkan sebelum Nabi lagi. Maknanya tak ada siapa yang Islam. Dah kafir lah masa itu. Boleh diberi nama pada zaman kafir tu Abdullah. Bukan ayah Nabi saja, ramai lagi. Bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, semua yang Abdullah je. Abdullah belaka. Kalau begitu, adakah orang kafir Mekah menolak Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan? Tidak. Mereka menerima Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi mereka tidak boleh menerima pelaksanaan segala perintah Tuhan. Dan mereka tak boleh terima segala larangan Tuhan untuk ditinggalkan. Dia tak boleh terima yang itu. Pokoknya kantoi tentang uluhiyah. Orang kafir Mekah tu, dia kantoinya mana? Uluhiyah. Sebab itu, kesilapan yang berlaku ke atas Iblis. Iblis silap dia, bukan dia menolak Allah Ta'ala itu Tuhan. Bukan dia tak beriman dengan mereka. Dia memang hidup di celah mereka. Bukan dia tak percaya syurga neraka. Dia tak tahu neraka ni azab dia. Neraka ni bulu kaki dia. Apa dia tak tahu? Bukan macam itu. Dengan sebab sombongnya itu, dia tak mau pelaksanaan. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Lepas tu dia tak nak buat perintah Tuhan. Rupanya berlaku syirik pada tauhid uluhiyah ini ialah penyakit sombong. Tak terima. Tidak bersikap merendah diri. Itu kesilapan. Sebab itu tuan-tuannya, bila zaman kita sekarang ni timbul beberapa ideologi, antaranya ialah sekular, kemudian liberal, plural, macam-macam nama-nama ni. Apa sekular? Kita nak menentukan. Sebab malam ni kita nak bincang pasal hijrah, tapi dah hujung dah ni. Hijrah ni pindah.
Disebabkan jam dakwah di Mekah tak boleh nak buat apa, pergi ke Madinah supaya boleh buat. Jadi kita nak hijrah ni, kita tinggalkan yang tak betul. Tapi kena tahulah mana yang tak betul, mana yang betul. Sebab kita tak boleh nak, kita kena tinggalkan yang ini. Macam mana kita nak tahu ini betul tak betul? Mana yang fardu ain rupanya tahu mana betul, mana salah. Sekular tadi. Sekular ni ada beberapa perkara yang tak diterima dalam agama. Maknanya ada benda macam tadi lah isu riba. Ini kalau kita buat juga, terlibat juga berdosa, rosak negara. Tak, dia kata. Kalau kita tak terlibat langsung dengan riba, tak ambil langsung, lagilah rosak ekonomi negara kita. Ke situ pergi. Lari langsung. Jadi berdosa ke tak berdosa? Dia kata untuk masalah, untuk kepentingan makmurkan negara ni, tak boleh lagi semua nak cop dosa. Punya ada benda tak berdosa. Itu sekular. Ada benda yang terkecuali daripada dosa pahala. Kita nak uji sekular ni betul tak betul? Cuba kita cek. Nabi ni daripada Nabi Adam, Nabi Idris sampai ke Nabi Muhammad. Daripada senarai Nabi ni, boleh tak kita sebut salah seorang Nabi ni ada yang sekular, seorang Nabi? Cuba sebutkan Nabi yang sekular itu. Cuba sebut. Ada tak? Ada tak Nabi sekular? Tak ada. Kalau begitu sah, sekular tak betul. Tak ada seorang Nabi yang sekular. Tak apalah, letak tepi Nabi ni. Malaikat. Ada tak mana-mana malaikat yang sekular? Malaikat sekular. Ada? Lagi kawat. Mana malaikat pun tak ada sekular. Sah kalau macam tu. Nabi tak ada sekular. Malaikat tak ada sekular. Kita pula jadi sekular. Betul tak kita? Kalau tidak ada seorang Nabi pun yang sekular, tidak ada seorang malaikat pun sekular, kita terkonteng-konteng, memang sah tak betul lah. Itu kita kena uji. Macam tadi lah nak uji. Dia boleh kata dia mulia. Iyakah? Tak apa. Kita ambil 2 biji benih. Ambil kacang. Sebiji baling ke tanah, baling ke api, sebiji baling ke tanah. Mana hidup? Rupanya yang ke tanah tu yang hidup. Sah. Iblis tak betul. Kita uji. Nasionalis. Betul tak? Kita nak tahu. Cek lah. Senarai Nabi yang ramai-ramai tu, daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, Nabi mana yang nasionalis? Ada? Tak ada. Tak betul lah kaunya tu. Cek malaikat pula. Kok ada malaikat nasionalis pula? Tak ada juga. Sah tak betul. Komunis. Kok dalam komunis yang betul juga. Tak apalah. Cek tengok Nabi. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Ada tak yang komunis? Tak ada. Malaikat kok ada yang komunis? Tak ada juga. Kalau itu sah tak betul. Bukan susah nak menguji betul dan salah. Islam. Nak tahu Islam ni betul ke salah? Tengok daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Ada tak anak Nabi ni Islam? Semua Islam. Malaikat. Ada tak yang beragama lain? Kok malaikat salah seorang yang Hindu pula? Malaikat Hindu? Tak ada. Semua Islam belaka. Kalau gitu sah. Islam saja yang betul. Maknanya, kalau kita terpegang dengan pegangan yang berlainan, terpegang sekular ke, terpegang nasionalis ke, tak macam mana jadi komunis ke apa ke, kita ni nak kena hijrah ke tidak? Tengoklah tadi. Senarai Nabi ada ke yang macam kita? Kalau dalam senarai Nabi tu semuanya tak ada yang macam ini, kita aja sah tak betul. Wajib beralih, berhijrah. Tadi kita sebut beberapa penyakit liberal, plural. Di
Dia mula-mula diratakannya. Liberal, diratakannya. Dan kita tak bolehlah kita kata Islam je yang betul. Sebabnya agama lain pun bukanlah, sebenarnya semua agama membawa kepada kebaikan. Jadi tak bolehlah kita kata Islam je yang betul, yang lain ni semua sesat. Jangan kasar tu, tak boleh macam tu. Kita kena lembutlah, bersikap terbuka. Agama lain pun membawa kepada kebaikan. Agama yang lain pun membawa manusia ke syurga juga. Macam bagus tak ayat tu? Macam bagus kan, lembut je bunyinya. Tapi dia menyucuk di dalam, merosak di dalam. Nampak macam bagus di luar, memusnah di dalam. Mula-mula diratakan. Tak ada pula al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tak ada macam, diratakan semua. Islam, Hindu, Kristian, Buddha pergi sama rata. Jadi jangan ada mana-mana agama mendakwa dia je yang betul, lepas tu lain pada dia salah belaka. Jangan macam itu. Bagi rata, itu liberal namanya. Diratakan dia. Bila dah rata tadi ni, yang paling senang kita gabung lah. Gabung tu plural. Centum semua. Habis digabung semua. Itulah agama Abraham katanya, inilah Donald Trump, itulah orangnya. Memperkenalkan agama baru, agama Abraham, gabung semua, plural. Yang ini tuan-tuan, ada tak mana-mana Nabi yang mengaku bukan Islam sahaja yang betul, agama lain pun betul juga? Nabi mana pernah sebut itu? Liberal tadi. Kalau betul liberal ni masih boleh diterima, ada tak Nabi yang begitu? Tak ada Nabi yang begitu. Semua Nabi yang diutuskan Allah Ta'ala, Islam saja yang betul, yang lain tak betul. Mana yang liberal tak betul? Plural, gabung semua agama. Ada tak mana-mana Nabi diutuskan, kerjanya ialah menggabungkan semua agama pada zamannya? Ada? Nabi mana? Cuba sebut. Tak akan jumpa. Kalau begitu, plural tak betul. Yang betul Islam saja. Islam saja yang betul. Kalau begitu, hijrah ni untuk apa? Hijrah ialah mesti kenal betul dan salah. Lebih tu beralih kepada yang betul. Kalau kita dah berada di tempat yang betul, wajib kekal di situ, di tempat yang betul. Jika terseleweng, wajib tinggalkan. Wajib hijrah. Hijrah bukan beralih tempat daripada Teluk Intan pindah ke Bagan Datuk, bukan macam tu. Tapi tak boleh berlaku hijrah. Tak boleh pindah tadi ni, pindah pegangan, pindah akidah ni, pindah i'tiqad ni, tak akan boleh berlaku. Melainkan kita kena kenal. Kita kenal mana betul, mana salah. Caranya uji macam tadi lah. Bukan susah sangat. Kita balik rumah, kita menung sekejap lah. Kristian ni kok betul kot, mana tahu. Takkan kita je betul. Kita tengok, ada tak Nabi yang Kristian? Daripada Nabi Adam lagi. Tak ada Nabi yang betul. Tak ada Nabi yang Kristian. Termasuk Nabi Isa. Bukan Kristian. Nabi Isa itu Islam. Yahudi. Tak betul. Tak ada Nabi yang Yahudi. Tak ada. Buddha. Tak ada Nabi yang Buddha. Ayah Pin. Lagilah tak ada Nabi yang ikut dia. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ikut Islam belaka. Jadi kalau begitu sah. Islam saja yang betul. Jadi kalau begitu, kalau dapat kita faham yang itu takat malam ini, tercapailah tujuan surau anjurkan program ini. Dapat kenal mana betul, mana salah. Kalau kita tak betul, wajib kita hijrah, pindah. Pindah ke tempat yang betul. Kalau kita dah betul, kena duduk di situ. Jangan berpindah lagi. Kalau dah betul. Jangan lompat pun lah. Yang mesti beralih yang tak betul saja. Jadi kalaulah kita terpegang akidah yang tak betul. Silap lah sebelum ni aku sekular. Nasionalis. Tak betul lah. Tak ada Nabi yang sekular nasionalis. Tak ada Nabi. Silap. Kafir tak kita?
Tak ada juga kafir dengan sebab jahil itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Mohon Allah Ta'ala supaya, mohon pada Allah Ta'ala supaya kita dimudahkan Allah untuk memilih yang betul. Dimudahkan Allah kepada kita meninggalkan yang tak betul. Dan dimudahkan oleh Allah supaya kita kekal di tempat yang betul. Kita kena minta. Kalau tak minta, Tuhan tak bagi. Bukan Tuhan kedekut, tapi kita dah sombong tak minta. Kena minta. Jadi maknanya, kalau kita terpegang yang tak betul, wajib. Tapi jangan pula kita kafir sebelum ni naik mengucap pula tu nikah semua batal. Bukan gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keampunan dan rahmat kepada kita. Sebabnya ada benda-benda yang salah dalam agama, tapi kadang-kadang payah nak dipaham. Macam rububiyah uluhiyah kita sebut bincang tadi kan sekali lalu. Rububiyah uluhiyah tu kadang-kadang tu dah sampai ketua tak faham lagi rububiyah uluhiyah. Dia pegang lagi rububiyah ni Tuhan jadikan langit bumi. Betul uluhiyah kan? Nama uluhiyah. Kita tahu je. Uluhiyah tu pelaksanaan, fiqh dan tasawuf. Uluhiyah. Yang itu yang wajib, yang Tuhan wajibkan wajib lah. Dia ada benda-benda yang Tuhan bagi sunat kan, macam sembahyang sunat. Sunat terima setakat sunatnya itu. Jangan mengingkari. Itu yang dikatakan uluhiyah tu, terima apa yang Tuhan suruh buat. Kemudian tinggalkan yang Tuhan suruh tinggal. Itulah dia uluhiyah. Kalau kita boleh buatlah pelaksanaan. Kalau kita tak nak, tak setuju buat apa yang Tuhan suruh, itu namanya mengingkari tauhid uluhiyah. Batal lah yang tu. Jadi kesimpulan kita pada malam ini, hijrah ini ialah kita beralih. Selepas kita dapat kenal pasti mana betul, mana salah, mana boleh ikut, tak boleh ikut. Yang betul wajib kita ikut, yang salah wajib tinggalkan. Okey, jadi tuan-tuan, tak itu saja yang dapat saya kongsikan. Kalau ada soalan tuan-tuan, selain daripada yang saya sentuh ini pun boleh buat. Saudara Prof kemudian kita ini dalam proses untuk diuji. Sekarang ni ada yang kata ingin menikah, tapi dalam masa yang sama ketika kita berada dalam penceramah kedua, silap kita pun ke dalam. Macam mana? Ya, kita tidak akan ke dalam, garanti dia. Kalau ikutkan perintahan sekarang kan, usilah sikit sensitif masalah habis kita. Macam mana? Isu ceramah dia sebenarnya tuan-tuan ya, Masjid Surau ni tauliah agaknya ni, isu tauliah kan, itu kan. Tauliah ni tuan-tuan sebenarnya berlaku pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pernah satu ketika zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, seorang penceramah ketika itu membangkitkan isu berkaitan Nabi Daud alaihissalam. Dia kata Nabi Daud ni yang diberi kahwin 99 tu sebab dia ni cadangnya nak kahwin lebih pada itu sampai 100. Tapi ada berlaku kejadian bila seorang yang bela kambing datang mengadu kepada Nabi Daud. Dia kata, wahai Nabi Daud masa itu raja di Palestin. Dia kata, wahai Nabi Daud, patut ke tidak dia ada 99 kambing dia. Aku sekor je kambing. Aku bela di tanah aku lah. Dia bela tanah dia. Dia nak ambil kambing aku yang sekor ni. Alasan dia kata apa-apa yang sekor, konteng-konteng bagi kat aku lah. Itu je cakapnya hari-hari. Dia ngadu ke Nabi Daud. Lepas tu Nabi Daud panggil lah kawan tu. Dia kata betul ke? Dia kata betul ya wahai Nabi. Daripada dia susah-susah, baik dia bagi kat aku lah.
Kau takkan nak susu pun dia bagi susu kambing. Tapi kambing bagi aku. Jadi Nabi Daud kata tak boleh. 99 tu itu kamu punya. Yang seekor ni dia punya. Rupanya kejadian ini menegur Nabi Daud. Dia dah ada 99 isteri. Jangan mengesahkan nak kahwin satu lagi isteri orang tu. Penceramah ni kata. Sayyidina Ali ada dalam majlis tu. Bangun salah seorang jamaah. Dan kita tuan. Allah Ta'ala menyebut tentang kisah gembala kambing yang 99 dan yang seekor dalam Quran. Tapi Allah Ta'ala tak sebut pun Nabi Daud yang nak ke bini orang itu. Jika betul kejadian itu berlaku, tetapi Allah tidak lagi menyebut dalam Quran, tak sepatut Tuhan sebut lagi. Apalagi jika kejadian yang Tuhan sebut itu tak berlaku kepada Nabi Daud. Ini cerita rekaan. Lebih buruk yang Tuhan lakukan. Sayyidina Ali bangun dia. Pergi kepada yang tegur tadi. Dia kata, Alhamdulillah. Aku sangat takut dalam majlis ini tak ada seorang yang menegurnya. Tetapi mujur ada orang seperti engkau. Lalu tidak lagi dibenarkan dia memberi ceramah dan kuliah selepas kejadian itu. Sebab itu tuan-tuan, tauliah ni dia sebenarnya tujuannya dia nak, itulah dia tengok. Bukanlah tak boleh ceramah, boleh ceramah tapi kena ambil tauliah lah, sebabnya tujuannya macam cikgu semua kan, mesti kena lepasan diploma perguruan, doktor, walaupun dia dah ada doktor tapi kena ambil tauliah jugalah. Peguam samalah. Jadi maknanya peraturan ini tujuannya untuk kawalan. Bayangkan dalam keadaan kawalan ini pun masih lagi macam-macam jadi. Macam-macam jadi. Bid'ah sana sini tu macam-macam kan. Itu dalam kawalan. Bayangkan kalau tak ada kawalan langsung. Wallahu a'lam. Boleh tuan tu. Wallahu a'lam. Saya ingat itu saja yang dapat kita kongsi untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.